ada yang laju. Untuk satu souvenir. Bagi aku pun menyesal. Okay, Assalamualaikum. So hari ni pukul 11.45 pagi. Aku nak pergi ke satu tempat iaitu floating market. So aku pun pertama kali hari ni nak pergi sana. So perjalanan dia pertama kau kena parking kereta dulu kat sini. Parking dia free. So ni kawasan parking. So cuaca hari ni agak panas sangat ni sebab aku kira lewat ni. Kena tunggu bot dulu. So tempat menunggu dia dah disediakan. Kalau nak bagus kau kena datang awal lah. Sebab parking dia terhad juga ni kat sini. Tulisan Jetty Elf Jetty. Ni kawasan menunggu. Di tiket mana bang? Ni lah, sekali ni 10. Beli tiket sini ya? Tiket dia ayah sampai bayar lah. Biasa sepal apa bang? Boleh lagi mari. Boleh lagi balik lah. Pergi balik lah. Kiranya tak kira berapa budak dewasa pun tak kira harga sama ke kan? Kalau budak kecil nak tak kira lah. Kalau tak kira. Dia akan kira berapa orang. So nak muatkan dalam satu booth tu dia akan kira dulu berapa orang. So ada limit dia. So hari ni Jumaat ni ramai juga lah. Oh, idol colour. Ada coklat. Kalau coklat. Berapa minit weh daripada sini weh? No. Oh lebih 5 minit lah. Ramai hari ni macam ramai je. Ramai. Pagi ke ramai lagi? Oh, pagi je. Pukul 7 ramai. Oh loh. Dia ramai lagi. So tu kena pakai life jacket dulu. Pakai life jacket. Okey jap. Makanan utama pok manis. So perjalanan lebih kurang dalam 5 minit macam tu. So daripada JT ke tempat floating market tu lebih kurang dalam 5 minit. So ni antara view dia dari atas boat. Kena si biasanya abang tu kata kalau hari Sabtu ataupun hari Minggu memang ramai. So start dalam pukul 7.30 pun orang dah start ada kat sini. Okay, sekejap lagi kita akan sampai dekat JT. Tunggu. Tu ada yang laju. Sekarang ni dia dah perlahan kan bot. Oh ni air dia, color dia. Air bagus ni. So ada juga penduduk setempat dia yang suka mancing. So setengah pelancong dah start balik. So sekejap lagi kita akan sampai. So ada 2 biji bot on the way balik. Alhamdulillah sudah sampai. So alhamdulillah selamat sampai. So inilah keadaan suasana dia di floating market Seri Tanjung. So sekarang ni orang dah start balik ya sebenarnya ni. Aku je baru sampai. Berapa orang? 15 ya. Dah sampai, so kena masuk. Di depan kena bayar kadang-kadang RM1 dewasa RM2. 7 orang, so total RM15. So kat sini pun ada kawasan untuk suka memanah ke, mana nak urut kaki pun boleh. Nak memanah, kalau nak urut kaki pun ada. So sekarang ni kita cari makan dulu.
Gitu. Ngewe boleh ya. Lemak si penuh. Oh, ramainya hari ini. Tapi tak disangka ramai support. So, ni antara barangan kitchen dia yang dia jual. So, pengunjung kalau pengunjung boleh datang lah tengok-tengok sendiri. So, harga dia RM4 untuk satu souvenir. Bang, saya nak usul lagi bang. Saya pernah buat adik tolong faham. Adik, tolong faham. So, dia antara kemewahan dia kat sini. So, kanak-kanak ada buat pertandingan berebut coklat. So, di antara yang terlibat gambar ayah dia dalam keluarga. Ada yang kutip duit, ada yang dapat coklat. Dan support. So sekarang ni aku dah selesai tadi pergi ke floating market. Cuma aku agak menyesal sebabnya aku tak dapat nak beli makan. Jadi nak makan makanan aku sampai-sampai tadi dah pukul 12:01. So banyak kedai tadi pun dah macam dah lampau ramai sangat orang nak beli. Sampai kalau korang nak beli tu tunggu sampai 20 minit macam tu. Aku nak bagi nasihat kalau korang datang, mungkin korang datang awal lah, mungkin dah pukul 7.30 pagi tu memang kena ada dekat JT. So bagi aku satu pengalaman lah untuk kali pertama. So next lepas ni aku mungkin akan datang lagi awal, plan betul-betul kalau nak beli. So setakat ni saja untuk video kali ini. So yang mana belum subscribe channel ni, korang subscribe dulu, okay? So okay, bye.